Okey, sekarang kita pada bahagian ini kita lihat pula bagaimana kita nak buat refleksi. Maksudnya tadi kita dah hantar RPH tanpa ada refleksi lah dengan dalam kita punya RPH tu. Jadi untuk buat refleksi ni dia mudah juga cikgu. Pertama kita klik pada butang refleksi. Ini adalah bahagian untuk refleksi lah cikgu. Okey, refleksi ni dia bergantung kepada nombor mana yang kita akan klik nantilah. Contohnya yang ini kita ambil kod dia, sama juga kod dia akan ambil dari sini. Contohnya nombor 1 dekat sini. Jadi kita akan tengok flash refleksi nombor 1, yang ini tengok dia dah ada refleksi dekat sini sebab saya dah tulis. Okey. Kemudian untuk yang kedua, contoh kita nak buat untuk refleksi kita punya RPH yang kedua tadi, yang ni. Kita dah buat kod dia nombor 2. Jadi cikgu pergi RPH refleksi ni. Okey, cikgu ubah yang ni saja. Ubah nombor 2. Jadi dia akan upload cikgu punya refleksi lah dekat sini. Apa dia pengajaran cikgu. Biasa kita buat selepas mengajar lah. Okey. Cikgu tengok yang perlu kita lihat di sini adalah bahagian ini. Yang ini ada sebab saya dah buat yang sebelum ini. Jadi yang ini sebenarnya tak ada masalah. Biar dia macam tu. Kemudian untuk refleksi, cikgu boleh pilih cadangan lah refleksi. Yang ini refleksi untuk keberkesanan pengajaran, refleksi pemahaman pelajar. Jadi banyaklah. Ini untuk idea cikgu macam mana nak tulis refleksi cikgu nantilah. Okey, andai kata cikgu tak puas hati dengan refleksi yang dia bagi ni, cikgu boleh jana idea lain. Jadi cikgu klik jana saja refleksi itu, dia akan berubah. Ada beberapa lah dia bagi. Jadi kalau cikgu tak ada idea, boleh jana beberapa kali, dia akan ubahlah banyak kali. Jadi kalau katakanlah cikgu dah pilih lebih kurang cikgu nak buat refleksi, cikgu ambil pemahaman pelajar contohnya. Majoriti pelajar memahami konsep yang diajar. Cikgu klik saya dekat bahagian sel ini, klik. Selepas itu cikgu salin. Jadi dia akan salin ke bahagian refleksi cikgu sebelah atas ini. Jadi cikgu salin refleksi. Jadi dia akan salin di sini lah. Refleksi ini dia pindah ke sini. Okey. Bila cikgu nak ubah suai, boleh saja cikgu. Cikgu klik dalam ini dan cikgu boleh type dekat atas ni. Tambahan lah apa-apa yang cikgu nak. Ataupun cikgu boleh masukkan terus. Kalau tak nak yang dia cadangkan, cikgu boleh masukkan terus saja refleksi cikgu dekat sini. Okey, bila dah siap, cikgu turun kat bawah, pastikan ada ni cikgu. Ini senarai pelajar cikgu yang tak hadir hari tersebut, hari cikgu mengajar tu, supaya kita tahu nanti pelajar mana lagi yang belum belajar tajuk tersebut. Yang ini contohnya kita ambil satulah. Yang ini cikgu klik saja, dia akan rujuk kepada senarai nama yang telah cikgu letak dalam bahagian setup pada mula-mula tadi. Jadi andai kata kita letak 2 orang di sini, jadi dia akan terus kira untuk cikgu bahagian atas ni. Dari 21 orang, yang hadir 19. Jadi bahagian atas ni cikgu tak perlu buat apa-apalah. Biarkan saja. Jadi kita pastikan yang ini setelah kita buat, baru kita simpan refleksi itu. Dia ada 2 cikgu. 6 atas untuk senarai 6 atas, 6 bawah untuk senarai 6 bawah lah. Jadi kalau yang kita buat refleksi itu nanti kelas 6 bawah, cikgu klik simpan refleksi 2 ni lah untuk kelas 6 bawah. Cikgu boleh klik di sini terus ataupun cikgu boleh klik di sini pun sama. Cikgu boleh klik untuk 6 atas 2, ini untuk 6 bawah 2 contohnya. Okey, katakan ini kita dah siap. Jadi kita simpan saja refleksi kita tu. Simpan. Dia akan simpan. Jadi kita lihat pada bahagian data nanti. Data utama kita dekat sini. Bahagian hujung sekali. Kita pergi tengok hujung sekali. Dah ada data. Untuk yang kedua je kan, refleksi kedua. Ini.
dia punya refleksi kita, dua orang pelajar kita tak hadir. Jadi pelajar ni kita tahu siapa lagi yang tak belajar bahagian ini. Jadi kita tahu. Yang ini guna dia cikgu, nanti kalau kita nak buat intervensi, kita boleh cari dekat keciciran lah cikgu. Kita balik dulu dekat sini. Cicir satu. Ini cicir satu ni untuk 6 atas lah, kelas 1 kita. Jadi tengok, ini pelajar ni tengok, yang ini dah 2 kali dia tercicir subtajuk dengan tema contohnya. Pelajar ni tadi Hong, dia tertinggal tajuk ini. Jadi kalau makin banyak, berarti kalau kita nak buat intervensi, automatik kita tahu pelajar mana yang banyak tak hadir, dia akan keluar. Setiap kali dia tak hadir, dia akan keluarlah tajuk-tajuk yang dia tak belajar dekat sini. Ini guna dia cikgu. Jadi nak buat intervensi senang. Siapa pelajar yang banyak tertinggal, kita pun tahu. Okey, itu untuk refleksi. Kemudian kalau kita nak buat refleksi lagi, yang kedua, contohnya tadi kita buat untuk refleksi kedua, ini yang ketiga lah. Refleksi yang kod ketiga. Yang pada data ni tadi, berarti RPH ketiga kita. Yang ni belum ada refleksi. Masih kosong lagi. Kita nak yang ini. Jadi kita buat bahagian refleksi tu. Okey, sama juga dah ada. Pastikan ada. Contohnya tengok dekat bawah. Refleksi kita ambil je mana-mana lah. Contoh ini saja. Kemudian kita salin. Kalau tak nak jana lah. Dia akan salin. Kemudian bawah ini pastikan. Yang ni katakanlah. Kita delete dulu. Okey. Kita ambil orang lain lah. Eliana contoh. Satu saja. Jadi dia akan automatik kira 20 orang lah hadir. Kemudian kita simpan. Okey. Bila simpan, maka lengkap kita punya RPH. Kemudian selepas itu, mungkin minggu berikutnya, kita akan diminta hantar semula untuk RPH sekali dengan refleksi. Jadi dia masih sama, minggu yang sama. Contohnya yang pertama kita buat 1, 2, 3 minggu ni. Kemudian kita cuma perlu ubah bahagian ini. Refleksi. Tadi RPH untuk kali pertama. Yang ini kita letak refleksi. Sebab tadi kali pertama kita buat 3. RPH 1, 2, 3 dengan refleksi dia. Jadi kita save semula file ini dengan tukar bahagian inilah refleksi. Jadi nanti kita ada untuk 1 minggu tu dia ada file RPH dan satu lagi RPH dengan refleksi. Jadi dia akan simpan. Kita tunggu saja. Sekejap. Dah siap. Okey. Klik OK. Kemudian kita tengok dekat folder kita. Jadi dia buat yang terbarulah. Ini. Kita tukar sikit. Yang ini ada 2. Satu, nama cikgu minggu ke-7 ada refleksi. Satu lagi adalah RPH. Yang ini refleksi, kita tengok di sini. Ini muka dia depan. Set ada refleksi 1. Kemudian kita tengok 2. Dah ada refleksi. Dan yang ketiga juga ada refleksi. Jadi tak perlu type 2 kali lah. Sekali saja dia akan buat terus untuk kita. Itu cara untuk kita sediakan refleksi dan boleh hantar. Okey, untuk refleksi itu saja. Sekian, terima kasih.